kata zikir ni adalah amalan yang paling utama. Kenapa dia paling utama? Kerana dia tidak ada halangan apa-apa pun. Ada wuduk boleh, tak ada wuduk boleh. Orang perempuan dalam keadaan suci boleh, dalam keadaan datang bulan pun boleh. Itu zikir. Dan dia tidak ada batas. Adapun amalan solat, baca Quran, dia bila dia ada batas dia. Solat lah paling nampak. Kalau solat sunat tu, okeylah, dua. Tapi masa apa? Masa-masa tertentu ada waktu haram solat. Zikir tak ada waktu haram, zikir tak ada batas, dan zikir ni boleh semua keadaan. Termasuklah yang ditanya tadi, masa kita duduk, bawa kenderaan. Itu kata Imam Ibn Abbas dalam satu kata-kata beliau lah dalam kitab Haqiqat Ya'ni Tasawuf. Cuma ada orang tanya, macam mana dengan adab-adab zikir? Adab-adab zikir ni dia menambahkan nilai zikir. Kadang-kadang, boleh tak? Ustaz, saya tak ada wuduk. Lepas tu kereta saya pula tak menghadap kiblat. Ke sana je. Boleh. Itulah keutamaan zikir. Wallahu a'lam.